dia kena sama dengan waktu jogging, saya rasa. Sebab Okey. saya dengar podcast waktu jogging. Okey. Saya rasa 20 hingga 30 setengah jam okey kot. Okey kot, setengah Okey, jam dan okey. kita cover 2 atau 3 topik Ya, bergantung pada keadaan. Ya. Setiap mungkin setiap seminggu tu kita dah plan untuk minggu Ya, ya, seterusnya. So first episode yang kita nak buat first week of March ni sempena dengan apa? Kalau kita buat first week of March, kita punya first episode, wajar kita antara topik utama adalah untuk semak ataupun komen tentang 100 hari pertama pentadbiran PMX. Hari. Oh ya, Betul. 100 hari. 100 hari, mungkin 100 hari tu lewat Februari tak silap saya. Ya. Tetapi kalau first week March tu masih lagi relevan untuk kita. Sama ada ini adalah kebetulan ataupun dirancang oleh KS. Ya. Itu semuanya perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul. Okey, so kita akan sentuh tentang 100 hari yang pertama pada episod yang pertama. Seterusnya ada isu-isu lain yang mungkin tak perlulah kita cakap sekarang, tapi what kind of discussion yang Saudara Syahril imagine yang kita akan ada di sini? This thing akan evolve dengan pengalaman kita sendiri. Tapi kalau tanya saya sekarang, kita kena cari jalan untuk komen itu supaya tidak berbentuk partisan, tidak berbentuk kita menyerang sesiapa secara individu. Adakah ini platform untuk vendetta peribadi? Tidak sama vendetta sekali. peribadi Saudara Syahril terhadap orang yang menggantungkan Saudara Syahril. Tidak. Saya terhadap orang yang telah memecatkan saya tanpa belas kasihan, tanpa due process. No, tak ada. Tak, mungkin ni episod intro kita luahkan sikit-sikit, Gurau saja. Tetapi saya ingat kita bincang dah pun, saudara. Kita bukan gunakan platform apa-apa untuk lepas geram, untuk vengeance. Itu bukan style kita. Yes. That's not us. Okay. That's not us. And then mungkin pendengar nak tahu apakah kaedah penglibatan mereka dalam podcast ini. Sebab podcast ni kalau dia one way street, jalan sehala saja, dia boring lah. Kita je yang cakap, ambil komen daripada pendengar. Saya fikir mungkin dalam slot-slot selepas episod pertama, kalau ada apa-apa komen yang datang daripada kita punya first episode dan seterusnya, kita boleh ada satu slot 2-3 minit ke untuk kita respon boleh menjawab. Kita boleh menjawab komen-komen daripada selection of comments. Selection of comment. Jadi kita boleh baca daripada WhatsApp. Mungkin kita ada nombor WhatsApp yang khusus dan anda boleh hantar message dan kita akan baca dan cerakinkan. Betul, kita cerakinkan elok. Okey, saya rasa itu sajalah. Mungkin nak kalau ada yang tanya adakah nama podcast ni keluar sekejap membawa apa-apa erti. Oh ya, nama keluar sekejap.